Pernah terfikir tak kalau tiba-tiba kita dapat duit berjuta? Confirm hidup kita terus happy kan? Okey, tapi peliknya ramai yang jadi jutawan akhirnya jatuh miskin balik. The worst case scenario, cepat gila. Okey, masalah dia adalah tak ada ilmu urus duit. Bila duit banyak masuk, nafsu pun banyak masuk. So, Fiza nak share 2 kisah sedih yang betul-betul terjadi. Okey, yang pertama, kisah Sharon Tirabassi di mana dia menang loteri tahun 2004. Apa jadi lepas tu? Okey, dia gunakan duit tu untuk beli kereta mewah, beli rumah baru dan enjoy sana-sini. Sekejap je duit dia habis. Akhirnya dia terpaksa kerja balik sampai kena menyewa rumah untuk survive. Okey, kisah kedua pula lagi tragik iaitu kisah Joseph NEB Racholi yang menang loteri 5 juta USD tahun 1995. Joseph percaya isteri dia yang uruskan duit. Tapi isteri dia pula guna duit tu untuk berjudi, beli rumah mewah dan beli bisnes untuk anak dia. Last-last rumah tangga mereka hancur. Sampai berlaku kes bunuh dan sampai suami dia masuk penjara. Nampak tak? Duit banyak tak semestinya jadi bahagia. Kalau kita tak ada kawalan, duit tu akan jadi senjata yang akan makan diri kita. So, kesimpulannya, simple saja Fiza nak cakap, duit banyak tak menjamin kita kaya selamanya. Yang buat kita kaya lama adalah disiplin dan aset yang betul. Sebab itulah Fiza suka simpan emas. Okay? Bila kita simpan emas, kita tak mudah rasa terbakar-bakar nak beli benda yang tak perlu. Yelah, duduk 3 beranak je. Buat apa kita nak beli rumah banglos sampai 15 bilik kan? So, emas ni akan ajar kita simpan dulu, peram dan kita tenang-tenang je dulu. Okay, kita boleh fikir panjang. Dan sekarang ni, nak mula simpan emas bukanlah untuk orang kaya sahaja. RM100 pun kita dah boleh mula. Tapi kalau RM100 tu kita lagi sanggup habiskan dekat makanan viral, yang tu Fiza tak boleh nak tolong. Okay, so kalau ada nak jadi penyimpan emas yang berilmu, nak Fiza bimbing cara step by step, boleh DM ataupun isi WhatsApp dekat bawah tu untuk Fiza bantu tuan-puan boleh menabung emas hari ini.